Pasti design Cina guys. Oh tengok tu. Ni kerja sepak orang ni. Dasar makhluk terkutuk. So kita alah pak udah lagi lah. Tanya dulu ya Iman. Iman sini. Apa kita ambil gambar dia dekat kasut. Mak sorry. Mana bu? Design Cina. Ya, dah ambil gambar. Wow. Ibu mula. Cuma dalam dia tu gila guys, masih dia. Memang dia ambil design Cina tu. Dengan aku dengan stokin lain ni. Dia pergi kat atas tu. Gila tu, sejuk. Kat mana? Ni atas. Dia kat atas. Atas. Boleh naik atas. Kita ikut Pak Uda guys. Alah Pak Uda scam. Pak Uda scam. Apa Pak Uda? Ni atas. Ada tangga. Tu ada tangga. Wih, gila. Kau ni, mana tahu ada Cina Muslim. Memang ada Cina Muslim. Wih, gila lawas syuk. Sumpah lawa. Lambat apa? Pak Uda lah tunjuk arah salah. Damn bro. Fuh lama. Gila doh. Tu tempat apa imam nak ngebebel. Imam bebel khutbah. Sumpah lawa doh. Tak main di masjid. Kau kata surau. Mana dia? Belakang ada. Berianya toyol. Baik. Alah, itu tak kau boleh buat. Man. Ya Allah, tak betul punya budak. Iman. Tak boleh bawa pergi masjid. Ya Allah, dia duduk berkeping dengan mak kau. Dengan mak dia tak tahu mana. Dia. Aduh. Dia terlantarkan. Tengok. Weh, budak kecil ni. Lepas tu pukul orang. Bawa cakap. Dia bertanas. Dia bertanas. Tak sedap makan rakam pun. Makan wala lagi. Dia akan tak boleh bawa dia pergi masjid. Sama ini pun nampak tak boleh main tak boleh. Dia orang kanas. Lanas. Saya tangga. Cik. Sudah datang dah makhluknya. Ya Allah, toyol. Iman, waras tak Iman? Mangga? Jarang kan nampak toyol kat surau. Tengok tu. Ya Allah, budak ni punya hyper dia tengok. Ya Allah. Dah digigit kita surau ni. Dia surau masjid. Aku mati sini. Tengok. Ya Allah, dia bantai semua orang kat atas lah. Wih, Man. Dia dah bantai Anas ke bawah, dia bantai kita lah kat atas. Wih, gila dah sumpah lawa lah.
Tengok ah. Gila. Ni chandelier tu. Dia. Apa ya dodong habis buat ni. Apa ya dodong habis buat ni. Sumpah dah cakap tawa tu. Yalah. Lah budak tangan ni. Manga buat apa Manga? Ismail Duha. Mana Ismail Duha? What? Luas. Bau jalan-jalan pertama ni. Dah tepat. Oi. Jom sini kan dia tak nak. Ikram dah. Lama sangat on coklat Cuba. Tak boleh gambar tu. Apa? Aku tak boleh gambar. Rekod lah jap. Bikin. Aku tak boleh gambar. Kau kan juru kamera yang terbaik kan. Sila kata apa? Center tak center? Dah kau pula. Dah. Adik. Mana kamera? Satu, dua, tiga. Anak. Muka dia anak. Dik. Satu, dua. Aku kau kamera lagi center macam ni. Kau dah tak gambar muka nak. Ada kot? Ya Allah, budak lalu depan lah. Kenapa mata dia? Asal aku tu mata Cina. Muka Cina. Ya, muka Cina. Main. Cepat. Syamil juru kamera di sini. Sejak tak kamera dah? Lagi bisa. Si muka-muka budak botak. Tak payah kau. Dia freestyle muka dia. Aduh. Wah aja. Bagi yang kau tak payah. Kecil. Ha? Jom mana? Di bawah lah. Nak turun dah ke? Tinggal email. Email dia tak boleh. Dah turun lah sama ke next destination. Masjid kedua. Apa nama masjid ni? Tu lah. Tapi tadi tak sempat tengok nama dia. Masjid apa ni mau dia? Terapung. Apa masjid terapung? Tak dia. Iyalah terapung. Tak ada apa-apa lah. Ada penutup lah. Apa ada apa? Apa? Wih, ikan. Ada ikan. Tu ada ikan. Tu guys. Mana dia? Tu ikannya. Aish. Dia ikan tu. Mana ikan tu? Tu ikan tu nampak kan? Ha? Ikan tu. Lepas tu lah. Susah nampak daripada kamera. Jom lah. Memang semua rombongan. Tiba je. Depan sikit.
Aiman. Oh, ni Tak kasut lo. Masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Wow. Damn. Aiman. Tengok makcik. Tengok Aiman. Mana tempat ke mesti dia? Di mana tempatnya? Lari nombor 1. Tengok tu. Boleh salah dia dah. Berlari. Bocil. Budak. Apalah. Dia tadi. Budak. Guys. Mak, pintu dia paduh tu. Pintu dia lagi lawa tu daripada pintu tadi. Belum masuk dalam. Nak masuk dalam. Ada seorang dia tengah solat. Dia semat doh. Woi. Keluar surau habis solat. Tengok pemandangan. Wow. Indahnya pangku. Oh, ada. Apa? Oh. Gila tu. Hey man. Budak. Mana yang kecil? Berlari. Lah, dah penat. Apa yang kalian lakukan, Cik? Penjumur. Iban. Tengok apa debu. Ikan. Mana ikan? Mana tu? Gigi ke todak? Mana tu ikan tadi? Mana todak? Oh tu ikan tadi. Oh, tadi tu. Macam mana je dia macam tu? Cik, kau tengok. Nampak? Bila gambar? Dah cepatlah. Dia laju tak tengok. Kakak kembali lagi. Ya. No. No. Kenapa aku zoom muka budak ni? Mana ikan tadi tu? Dah belah dah. Introvert punya ikan. Yalah, banyak tu. Ikan tongkol. Bukan tongkol je lah, macam todak je. Aish, kau nak tak gambar ke tak ni? Tak, banyak bingit lah dia ni. Orang tak gambar. Sibal. Samik. Kau tahu tak tu bangunan apa? Tu bangunan bekas peninggalan bapak kau. Banglo. Bapak kau bang. Tapi apa? Yelah, sabar sekejap guys. Takut gambar si gila ni. Sabar sekejap. Gila vibe pulau dia. Kata guys, pulau ni. Ui, panjang lah pangkau ni. Kecil. Sana ada komplek. Sini ada ais. Dah jam agak. Apa kau botak? Dah lah. Bajik. Lokal. Jom masuk dalam surau. Surau masjid. Tengok dalam dia lawak. Jom tengok. Wow. Wih, gila besar tu. Wah. Lagi besar daripada yang tadi. Cuma yang ni tak ada dua. Tak ada tingkat dua lah. Tapi lawa. Yang ni lawa. Lawa. Bruh. Ini tu lawa tu. Baik, ni lagi premium tempat imam nak khutbah bebel. Gila chandelier dia. Macam takut lah rantai tu putus. Rantai satu ke. Boleh tahan kah? Wow, lawa. Oi. Patutnya datang sini solat. Aish. Sini kat ni. Sini solat dulu. Ni budak kecil ni.
Dah lah botak. Ish, man. Tengok ni, tak betul tu budak ni. Macam dugong. Tak main jadi-jadi dah ni boleh lah. Hormatlah rumah Allah ni. Kau diam. Kau diam lagi gigi besi. Kau diam. Tengok, kita menang mati. Aduh, bap. Anak. Kau tangkap dia, Alisha. Betul Aisyah. Man, pegang jap. Pegang jap. Kata dah form tu, main lari-lari. Besar dah. Ni ngentok ni. Besar. Ni bogey. Balik. Bukan balik dik. Pergi destination terus ya. Siap kau Iman. Aduh. Oh, kakak gambar lagi ke? Di situ pula. Okay guys, so kita nak tangkap gambar dulu. So nanti next destination. Let's go. Ada coklat lagi. Ada lagi. Mana lagi? Mana? Mana si Ireng? Mana? Man? Tanya mama. Tanya abang. Duk makan coklat buka dah memang. Kita tengah apa depa cari coklat banyak Yang tak apa-apa makan coklat, tak pasal coklat tak. Ha? Pero Hello, sama saya Syamil. Pero Syekh. Ayolah. Cari sana, cari sini. Orang makan. Beli Kinder. Dah ada beli dah. Benda Kinder. Irang. Kalau Kinder dapat RM2. Kesalah. Mek kata pada gaji. Hello. Duduk aku kat atas senggol lama. Dengan Syamil lagi. Kau sini kan? Kau tak takut lagi ke? Dah kasut putih. Pijak pun tu. Hai. Oh nak mandi kolam ni. 8 Faham? Hello. Toyo hitam. Ni? Jangan kau minggiku. Apa dia tu? Itu. Aduh, oi jangan ketuk lah awau. Ada yang lagi tengok? Ada berapa yang lagi? Dah lah, kita sambung part mandi kolam je lah Sebab semalam tak sempat nak rekod waktu mandi kolam. So, kita tengok mandi kolam lah, okay.